Sisa makanan. Jangan fikir buang, fikir peluang. Setiap hari rakyat Malaysia hasilkan 17,000 tan sisa makanan. Daripada jumlah itu, lebih 4,000 tan sebenarnya masih boleh dimakan atau edible food waste. Bayangkan kalau sekurang-kurangnya 10% edible food waste ini diasingkan, sebenarnya kita boleh asingkan lebih 400 tan sehari dan bersamaan 146,000 tan setahun, berterus ke tapak pelupasan. Apa hasilnya? Kadar kita semula negara boleh naik melebihi 40%. Kos pelupasan dapat dikurangkan dan kita mampu kurangkan pelepasan gas rumah hijau. Inilah sebabnya Exxalocop bersama rakan strategik sedang melaksanakan Proof of Concept POC kutipan sisa makanan, dan POC ini dilaksanakan secara berfasa. Laporan awal, projek elitis ini dijalankan di kawasan Jalan Panggung, Jalan Petaling, Jalan Balai Polis, Jalan Sultan, melibatkan 23 premis terpilih. Operasi ini menggunakan tricycle setiap Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad antara jam 3 hingga 4 petang. Kenapa tricycle? Kenderaan ini sesuai untuk laun sempit, berpenutup, tidak memerlukan modifikasi dan hanya dikendalikan oleh seorang pekerja. Siap dengan jingle untuk beri syarat kepada premis semasa kutipan dijalankan. Macam ni bunyinya. Untuk kutipan fasa pertama, pemilihan lokasi dan libat urus dengan peniaga. Fasa kedua, penambahbaikan SOP, analisis jumlah sisa makanan dan pengujian jentera. Fasa ketiga, pelaksanaan POC secara konsisten selama 3 bulan bermula 1 November 2025 hingga 31 Januari 2026. Selepas 14 hari pelaksanaan, lebih 500 kg sisa makanan berjaya dikutip. Daripada 20 premis yang mengambil bahagian melibatkan 7 kali kutipan. Hasil awal ini membuktikan potensi besar POC ini untuk diperluas ke kawasan lain pada masa akan datang. Usaha ini selaras dengan aspirasi Exxalocop 2.0 dan reformasi pembersihan awam. Reformasi operasi yang lebih inovatif, inklusif dan berimpak tinggi seiring dengan agenda hijau dalam rancangan Malaysia ke-13. Premis anda berminat untuk laksanakan projek ini, hubungi kami melalui customer@exxalocop.my. Sisa makanan bukan hanya sampah, ia berpeluang untuk ekonomi putaran untuk Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera. Jom, jadilah sebahagian dari projek ini kerana bersih hari ini dan lestari esok, dan semuanya bermula dengan saya. Dan ingat, food waste, feeding people, not landfills.